satu malam ni. Sepasang suami isteri ni pun nak baliklah ke quarters custom kat Padang Besar. Masa tu dah lewat malam dah, dekat pukul 1 pagi macam tu. Cuaca pun tak elok, hujan masa tu. Dalam kegelapan malam tu dan jarak penghilatan yang agak terhad disebabkan hujan yang sangat lebat tu, jadi sepasang suami isteri ni pun, yang si suami yang bawa kereta ni pun kena perlahankan kelajuan dah ni. Sampailah jalan dekat bersebelahan dengan ampangan tu. Dalam hujan yang lebat dan gelap tu, lampu kereta sepasang suami isteri ni menyuluh satu kumpulan manusia yang lengkap bersenjata dengan pakaian tentera. Ada yang berpedang dekat pinggang, bukan 30 orang, bukan 50 orang, tapi beratus orang tengah berkawat dekat atas jalan raya dengan wajah yang serius. Mata askar-askar tadi ni gelap macam tak ada biji mata. Suami kepada pasangan ni terpaksa berhentikan kereta lah, sebab seluruh jalan dan kaki lima tu dipenuhi dengan tentera Jepun. Dan hujan pula masa tu turun lagi lebat lah. Si isteri ni pun tanya dekat si suami dia ni, "Abang, apa benda tu?" "Ya Allah," dia kata. "Astaghfirullahalazim," suami dia kata. Diorang berhentikan kereta beberapa minit. Mudah-mudahan makhluk dekat depan tu hilang lah. Tapi sangkaan diorang meleset. Tentera Jepun tu makin hampir dan jarak tentera Jepun tu hampir 10 kaki daripada bumper kereta depan. Wajah serius dengan mata lopong, tak ada biji mata. Nampak jelas ni dekat dalam cahaya lampu kereta ni. Dalam hujan tu, jemaah tentera Jepun ni berkawat dekat depan kereta. Suami pada pasangan ni buka pintu kereta dalam keadaan basah lencun, terus laungkan azan. Si suami ni azan sekuat hati dan secara tiba-tiba, perlahan-lahan, tentera Jepun tadi ni, jelmaan tu hilang satu persatu macam asap. Bila dah hilang kesemuanya, maka suami isteri ni pun teruskan perjalanan balik ke rumah. Lepas kejadian tu, sepasang suami isteri ni dah tak berani dah nak lalu jalan tu pada waktu malam.